Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung belajar bab 4 bagi tajuk kod arahan. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.1.2 menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan situasi dalam suatu masalah. Sebelum itu, mari kita imbas kembali standard pembelajaran 4.1.1. Apa itu pangkalan data? Masih ingatkah lagi murid-murid apa itu maksud pangkalan data? Maksud pangkalan data ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Baik, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini iaitu tentang entiti dan atribut. Terdapat dua komponen pangkalan data iaitu yang pertama dikenali sebagai entiti dan yang kedua ialah atribut. Apa yang membezakan kedua-dua komponen pangkalan data ini murid-murid? Okay, kita lihat kepada ciri-ciri bagi suatu entiti dahulu. Yang pertama, entiti adalah satu kumpulan objek yang sama jenis. Yang kedua, ia bersifat unik. Yang ketiga, wujud dalam persekitaran iaitu tempat di mana pangkalan data berada. Contoh, entiti seperti orang, tempat. Ciri yang keempat ialah mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip ataupun disimpan. Dan yang kelima, entiti diwakili oleh simbol segi empat dalam gambar rajah perhubungan entiti. Baik, kita lihat pula apakah ciri-ciri bagi suatu atribut. Yang pertama, atribut menerangkan ciri-ciri entiti. Yang kedua, mempunyai satu atau lebih ciri. Yang ketiga, merupakan lajur dalam jadual pangkalan data. Dan yang keempat, diwakili oleh bentuk bulatan bujur dalam gambar rajah perhubungan entiti. Di sini murid-murid boleh nampak bagaimana simbol entiti dan juga atribut diwakili. Iaitu, simbol entiti adalah dalam bentuk segi empat, manakala simbol bagi atribut dalam bentuk bujur. Cikgu tunjukkan di sini apakah maksud entiti dengan lebih jelas lagi. Entiti adalah objek dunia sebenar yang ingin disimpan dalam pangkalan data. Contoh entiti seperti murid, guru, komputer dan kereta. Manakala atribut pula ialah ciri-ciri yang menerangkan suatu entiti. Contoh atribut bagi murid seperti nama, nombor daftar, tarikh lahir, kelas ataupun keputusan ujian. Baik, cikgu tunjukkan contoh jadual murid. Entiti bagi jadual ini ialah murid, manakala atribut bagi entiti murid ini ialah nama, nombor daftar
nombor kad pengenalan dan keputusan ujian. Jadual murid ini bagi contoh 2 orang murid, iaitu Ali dan Siti. Seterusnya, cikgu tunjukkan contoh entiti bagi kereta. Entiti ialah kereta, manakala atribut bagi entiti kereta ialah nombor plate, jenama, model dan warna kereta. Murid-murid, jangan keliru ya. Nama bukan entiti. Nama hanyalah atribut untuk entiti murid. Baik murid-murid, cuba fikir soalan ini. Nyatakan entiti dan atribut untuk entiti guru. Cikgu bagi masa untuk murid-murid berfikir sebentar ya. Baik, cikgu tunjukkan jawapan bagi soalan sebentar tadi. Guru ialah satu entiti, manakala atribut bagi entiti guru tersebut ialah nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan taraf pendidikan. Boleh beza ya murid-murid antara entiti dan atribut ini. Baik, secara rumusannya, cikgu buat kesimpulan di sini supaya murid-murid dapat bezakan dengan lebih jelas antara entiti dan juga satu atribut. Entiti ialah objek utama dunia sebenar, manakala atribut ialah maksud khusus tentang suatu entiti. Perbezaan entiti dan atribut ini penting difahami sebelum murid-murid belajar tajuk relationship dan primary key pada kelas akan datang. Baik murid-murid, kita tamat dahulu tajuk pada hari ini. Kita akan sambung tajuk berikutnya pada kelas akan datang. Terima kasih semua murid-murid. Jumpa lagi.